Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak cerita tentang satu model yang ramai orang tunggu. Pro 2 QVE, kereta yang dikatakan bakal jadi game changer untuk rakyat Malaysia. Jom kita tengok kenapa ramai teruja sangat. Pro 2 QVE ini bukan sekadar kereta baru, ini ialah langkah Pro 2 ke arah era mobility moden. Rekaan dia nampak compact, urban dan memang sesuai untuk bandar. Kalau anda tinggal di kawasan sesak atau selalu stop and go, model ini memang target pengguna macam kita. Dari segi rekaan luar, QV ini tampil dengan gaya lebih futuristik, lampu depan lebih tajam, body line lebih kemas, overall VB dia lebih premium. Masuk dalam saja, dashboard minimalis, paparan meter digital dan ruang yang walaupun kompak masih selesa untuk pemandu serta penumpang. Pro 2 memang terkenal dengan jimat minyak, tapi QVE ini lebih fokus pada pengalaman pemanduan moden. Anda boleh jangkakan seperti infotainment, seri sentuh sambungan telefon pintar, kamera belakang serta sistem keselamatan terkini seperti bantuan pemandu asas. Semua ini bagi rasa lebih secure dan lebih connected. QVE ini sangat sesuai untuk mereka ulang balik kerja setiap hari. Enjin kompak pemanduan ringan, parking pun senang sebab sahaja lebih legal. Kalau anda tinggal di bandar besar macam KL atau Penang, QVE ini memang lebih hidup, lebih mudah. Kenapa ramai excited? Sebab ramai percaya model ini yang menawarkan gabungan harga mampu milik, teknologi moden dan kos penggunaan yang rendah. Tiga benda yang rakyat Malaysia paling dicari bila Pro 2 keluarkan model baru. Biasanya nilai dia memang worth it. Untuk dari penutup, jadi itu sedikit sebanyak tentang Pro 2 QVE. Kalau anda sedang cari kereta kompak moden dan berbaloi, QVE memang patut ada dalam senarai. Jangan lupa untuk follow saya untuk konten automotif lain dan komen di bawah. Apa ciri yang korang paling nak dalam QVE ni? So, jumpa lagi guys. Korang boleh komen dekat bawah guys. Assalamualaikum.